Jadi kalau kita sangat syukur, tapi bila time kena solat saya gagal. Mengapa gagal? Mengapa gagal itu salah satunya ialah apa? Kalau solatnya, kita dah syukur lah. Kita dah syukur. Tetapi syukur sebenarnya ialah solat. Kan? Dalam ayat surah 2 ayat 45, Allah nyatakan, mari kita tengok sama-sama. Ya, pasal Al-Quran solat ada sekitar 99 tempat. Jadi Allah cakap pada ayat 45 ayat 2 itu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Ia adalah berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi ini, kalau tadi kata saya susah, sebenarnya memang berat. Memang berat. Allah kata memang berat kecuali orang yang khusyuk. Apa yang khusyuk? Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rindu nak temu Allah. Kalau kita berindu nak temu Allah, bila kita nak bertemu Allah di syurga, tapi di dunia ini rindunya macam mana? Saya bertemu ketika solat. Ya, jadi cuba kita mulakan dulu dengan solat yang biasa dulu, tapi lambat laun Allah akan bantu. Itu sebabnya perjalanan hidup kita di atas jalan hidayah ini, kita nak buat baik, ya, solat tadi tu Allah kata dalam surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.